Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, so macam mana paper pula dah. Exam dah start kan minggu depan kan, betul tak? Ke ada yang dah start awal minggu ni? Oh, okey, ramai yang minggu depan. Okey, tak apa. So hari ni kita nak buat revision topik yang kita dah belajar. Fungsi, hmm, sistem persamaan, hmm, fungsi kuadratik. So dengan nombor indeks. Kita try dulu pergi sikit-sikit. Kalau tak sempat kita boleh sambung nanti. So kita try pergi. Pastikan kamu faham kita buat revision ni. Okay, saya share dulu screen. Ada lagi ke yang masih dalam mood raya? Ke dah lama nak kena fikir exam lah? Ke masih lagi nak beraya? Saya dah share. Ah, tak apa, lupakan sikit lah. Nanti lepas ni boleh kita raya lagi puas-puas lepas habis SPM. Okay. Jadi, tanpa melengah masa, kita nak buat revision fungsi dulu. Hai Tananya. Okey. So yang pertama, saya harap kamu masih ingat lagi fungsi. Okey, dia bagi function dekat situ fx adalah 2x tolak 3. And then dia bagi lagi satu function adalah, oh ni saya lupa buat juga. Gx 1 tolak 3x. Okay, so dia nak find value G5. So bila dia nak G5, automatically kita tahu kita akan tengok function G. Ni revision konsep je. So ni senang je. So kita terus tulis A1. Okay, so kita tahu G5 adalah semua huruf X tu kita gantikan dengan 5. So X tu jadi nombor 5. Okay, jelas So kita subkan kita dapat berapa? 1 tolak 15. So negatif 14. Okay, bagus. Senang je negatif 14 semua dapat. Okay, seterusnya. Tengok soalan nombor 2 Roman. Okay, nombor 2 Roman dia bagi FM tambah 2. Okay, lepas tu dia bagi lagi satu tu samakan dengan 1/7 G5. Okay, jadi dia suruh cari nilai M. So konsep dia sama kelas. Kalau kamu buat penggantian, turun ke bawah ingat max turun ke bawah. So kita salin dulu soalan nombor 2. Saya tulis tepi ni lah nombor 2. Nombor 2. So dia nak value M. So kita dapat F. Okay, kita tulis balik soalan dia. Ingat kalau boleh salin soalan tu dengan betul dan jangan silap. Okay. So kita dapat F tu. Dalam ni adalah M tambah 2. Maknanya semua huruf X kita akan gantikan dengan ni huruf X ni Kita akan ganti dengan M tambah 2. Faham Jadi kita akan dapat 2. Okay, X tu kita buat bracket. So kita gantikan dengan M tambah 2. So tolak 3. Okay. So yang belakang 1/7. Okay. Sekarang G5, ingat G5 kamu jangan cari yang baru tau. Kamu tengok, kamu dah dapat cari dekat satu Roman tadi. So G5 adalah negatif 14. Terus ambil value dia. Sebab kalau kamu cari yang baru, kadang-kadang nanti dia tak bagi markah sebab dia selalunya dia nak seterusnya tu. Yang bawah dia. Okay, walaupun sini tak ada perkataan seterusnya, kita assume kita akan ambil yang satu Roman lah. Okay. Lepas tu kita kembangkan macam biasa. So 2M tambah 4 tolak 3. So sama dengan negatif 2. Okey. 4 tolak 3 negatif 1 ke 1? Nan, cuba cek balik. So kita dapat 2M tambah 1 kan? Yang ni. Sama dengan negatif 2. So M adalah berapa? Negatif 3/2. Hati-hati tau. Rugi sangat. Sebab bila kita selalu memang macam tu lah. Saya pun kadang-kadang careless mistake. Jadi make sure careful sikit untuk tengok tanda positif dan negatif. Okay, so semua dapat sama tak? Negatif 3/2. Okay, good.
Okay, saya tunggu. Yang lain ada tak? Ah, kalau saya laju beritahu sebab kalau tak nanti kalau kamu diam, saya assume kamu faham. So saya akan pergi laju tau. Nanti bila ada yang tak faham, terus beritahu. Okay, so settle Okay, jadi yang nombor 3, dia nak fungsi gubahan. So fungsi gubahan ni simple. Saya rasa semua orang dapat tahu dah. So nombor 3, GF. Okay, so kita ingat kalau boleh kurungkan yang belakang ni maksudnya adalah belakang tu adalah objek lah. Objek. Sebab apa? Kamu kena ingat konsep fungsi. Saya tulis kat sini konsep fungsi kejap. Okay. Dia adalah F, dalamnya adalah objek, and then luarnya adalah image. So kamu kena tahu konsep yang ni. So bila apa-apa value yang kita nak subkan dia, kamu kena buat bracket yang kat luar dekat dengan X tu. Sebab kalau tidak nanti takut silap. Jadi bila dia nak kan kita buat. So kita dapat G, lepas tu F dia adalah 2X tolak 3. Okay, dia nak G. Masukkan dalam G. So 1 tolak 3 ni untuk function G. X dia adalah 2X tolak 3. Tengok yang atas ni. Jadi kita dapatlah 1 tolak 6X tambah 9. So jawapan final 10 tolak 6. Okay, boleh? Semua dapat 10 tolak 6X. Fungsi gubahan. Senang je kan? Ini terus senang je. Okay, so yang bawah ni. Seterusnya, lakarkan graf Y equal to GFX modulus. Yang modulus ni kena hati-hati. Okay, so apa yang kita nak buat first? Kita buat table dulu. Okay, so table dia nak daripada -1 hingga 3. So kita buat. Ini untuk last year ada keluar tau soalan SPM lakaran modulus ni tau. Ada beberapa student yang tersilap lakar. So kamu kena ingat Okay, jom kita buat table. Saya tak buat garisan So saya tulis dulu. So X bawah ni Y. -1 cos sifar 1 2 3. Okay, so kita tengok GFX tu adalah, okay, saya tulis sini GFX punya function tadi 10 tolak 6X. Okay, jadi kita calculate lah. Siapa boleh congak terus. So, 10 tolak. Okay, siapa yang tak boleh congak, kita boleh calculate. Saya nak ajar cara mudah calculate. Okay, so kita masukkan dalam calculator. Tiba-tiba pula tak boleh. Selalu saya guna okey je. Dia tak nak kelas. Okay. So, saya tunjuk yang ni. So, kamu ambil kalkulator kamu. Okay, terus masukkan yang belakang ni. Ni saya nak ajar yang senang. Okay, masukkan yang ni. 10, baru je saya nak belagak kalkulator digital. Hari ni dia buat problem pula. Okay, 10 tolak 6 alpha X. Okay, so dalam kalkulator kamu adalah 10 tolak 6 alpha X. Okay, tekan CALC. Dalam kalkulator kamu dia ada ni. CALC. Terus tekan tak payah tekan apa-apa button lain, tekan je yang tu, dia keluar bar hitam. So bar hitam yang kelas Swiss dia keluar bar hitam, masukkan nilai yang pertama X -1. Okay, so tekan bawah tu sama dengan, 2 kali tekan sama dengan. Yes, so dapat 16. Okay, lepas tu nak masuk nilai seterusnya, tekan je sama dengan bawah tu. Dia keluar balik bar hitam. So masukkan sifar. So dapatlah 10. Siapa boleh congak-congak je. Yang ni saya nak ajar yang rasa susah nak congak, kamu guna kalkulator lah. Takut silap kan. So, 1 pula. Jadi dapat 4. Okay. Siapa yang tak main guna kalkulator boleh tahu Kalau tak boleh buat manual lah satu-satu. Lepas tu 2. Lepas tu berapa? 2 -2 ke? 2.
Cuba cek balik. Anan, 2 ke negatif 2? Pandai. So, ingat sebab dia modulus, jadi ingat dia tak ada nilai negatif. Dia akan dapat positif. So, hati-hati kelas. Bila kamu tekan kalkulator, memang kamu akan dapat nilai negatif tau. Betul lah sebenarnya, negatif 2. Tapi ingat bila modulus, nampak ni ada simbol modulus. So, boleh tengok awal kat situ, modulus. Semua positif. Jadi bila kamu dapat negatif 2, terus tukar jadi 2. Okay, dapat macam tadi, Ain Zubaida dapat negatif 8, terus tekan 8. Tekan 8, masukkan 8. Okay, faham sebab dia nak modulus tau. So, take note situ. Okay. Sekarang, kalau kita tengok dekat sini, kamu nampak, okay, 16, 10, 4, 2, 8. Tak ada nombor yang sama So, bila tak ada nombor yang sama, kita boleh terus buat modulus punya graf. Okay, saya nak bagi tahu kalau, okay, contoh nak bagi tahu contoh. Contoh bila kamu buat table, ni contoh tau. Okay, kamu kira paksi Y ni, tiba-tiba kamu ada dapat nombor 2. Contoh Okay, ada 2 nilai yang sama macam ni. 2 dengan 2. Atas ni mungkin nilai sini negatif 1, sini 1. Mungkin lah kita tak tahu. So, bila kamu nampak, ada 2 nilai yang sama. Negatif 1 dengan 1. Ataupun sini 1, sini 2. Contoh saya ambil 1, 2 lah. Kalau negatif dengan positif, kamu tahu kosong. Ni 1 dengan 2. So, nilai 1 dapat 2, 2 dapat 2. So, kamu tak boleh terus buat graf. Ingat So, apa yang kita kena buat? Kamu kena tambah lagi satu nilai dekat sini, tengah-tengah ni. Iaitu 1.5. Nilai yang tengah-tengah antara 1 dengan 2. So, kamu akan dapatlah nilai value dekat sini. Faham Okay, kenapa saya suruh tambah? Sebab kalau dia dapat Y itu 2, so graf kamu nanti akan jadi macam ni. Ini contoh Dia akan mendata. Contoh bila kamu sambung, 2 dengan 2 dia jadi straight macam ni. Okay, ingat modulus dia tak ada straight mendata. Dia mesti tajam pantulan dia. Dia mesti tajam. Okay, ingat modulus dia mesti tajam. So kalau dia petak macam ni salah. So jadi sebab tu bila buat table, first kita letak nombor bulat. Tiba-tiba bila buat nombor bulat, kita dapat nilai Y dia sama. So tambahkan lagi satu koordinat dekat tengah iaitu 1.5. Antara nombor 1 dengan 2 lah. Lepas tu dapat nilai. Okay, jelas Yes, kalau bukan modulus, dia akan dapat straight line je. Sebab dia ada nilai negatif. Okay, faham Sebab dia X je kan, 10/6X. Okay, so yang lain jelas pula dah. Jelas Okay, saya tengok yang lain. Atas tu ada yang tanya tak? Kalau saya tulis GFX sama dengan modulus. Oh, boleh. Boleh. Modulus 10/6X boleh. Kejap. Boleh. So, dia sama je. Kalau kamu letak modulus, contoh macam ni kan. Tak modulus. Jadi maknanya dia sebenarnya inilah dia modulus. Macam tu kan maksud kamu ke Adif? Ke saya salah faham? Macam tu boleh je. Sebab benda yang sama kan? Tak ada masalah. Okay, so dah jelas. So ingat yang saya beritahu tadi, kalau ada 2 nilai, kena tambah nilai kat tengah-tengah tu .5 Kalau tidak nanti tak dapat. Sebab dia ingat modulus mesti tajam. So take note situ lah, modulus mesti pantulan tajam. Okay, so kita buat graf. So dia tak ada nilai negatif, so semua positif. Okay, jadi kita dapat negatif 1, ni sifar, ni 1, ni 2, ni 3. Okay, ni kita kira pasifik 2 lah 2, 4, 6. Alamak. Tak payahlah sebab lakaran. Nanti kamu tengok alamat panjangnya, tak payah. Okay, kalau lakaran kita anggarkan je. So, kita anggarkan je 2. So, sini 4 ni dah dekat. Okay, 8 jauh sikit. 10 sini. Okay, 16 jauh atas sikit lah. Letaklah macam tu. Okay. Okay, ingat masa nak upload kelas, tak apa, kita kongsi-kongsi dekat sini ada soalan tanya je. Nanti kalau ada tersilap, saya boleh betulkan. Okay, jadi dekat sini,
bila kita dah buat, ingat bila nak buat plotting, kamu kena buat garisan putus-putus tau. Sebab ramai yang tak buat, jadi kadang-kadang salah. Ataupun koordinat. Jadi kita tengok, first negatif 1, 16. So buat macam ni. Guna pembaris. Ini yang berlaku SPM last year, ramai yang tak buat putus-putus. So, tak dapat markah. Graf dia betul, tapi dia tak dapat. Dia kosong. So, sayang Pastikan pasti X dengan Y ditulis, sifar pun ditulis. So, 1 dengan 4. So, ingat buat putus-putus. So, pangkah kat sini. So, 2 dengan 2. 3 dengan 8. Sebab apa dia buat kelas? Sebab dia lakaran. So, dekat lakaran, dia kertas tu putih, tak ada garisan. Jadi kalau tak buat putus-putus, kamu pakai tanda je pangkah, macam mana pemeriksa nak tahu betul tak kamu pangkah tu dekat nombor 8? Betul tak dekat nombor 10? Jadi mesti kena buat putus-putus. Faham Zubaidah? Mesti buat. So kalau saya tak buat putus-putus, tiba-tiba saya pangkah je. So macam mana saya nak tahu yang betul ke tak saya pangkah tu dekat 8? So pemeriksa kena assume contoh kamu tak buat, ni kat 10 ni. So salah. Tak, lakaran dia akan gunakan kertas soalan tu. So kertas soalan tu dia blank, dia plain paper. Dia just putih. Kalau dia kata lukis graf, baru atas kertas graf. Tapi kalau lakaran, dia atas kertas yang background dia putih. Faham Beza dua tu lakaran dan lukis. Lakar dan lukis. Yang ni adalah lakar. Kalau dia kata lukis, baru buat dalam kertas graf. Okey. Kalau tak buat garisan putus-putus, macam Hanan kata dia nak letak koordinat. Boleh. So, contoh tak nak buat putus-putus, kamu tulis kat sini. Negatif 1, 16. Okey, yang ni boleh. So, sini sifar 10. Okey, sini 3, 8. Boleh. So, antara dua lah kamu pilih sendiri. So, ini 1, 4. Sorry, 1, 4. So, kamu pilihlah. Kamu nak tulis koordinat ataupun kamu nak buat perpuluhan. Tapi kalau untuk pantulan, dia tak payah semua. Dia ambil ujung je. So, ini tak payah buat koordinat. Ni, kalau rajin sangat nak buat semua, boleh. Tapi kita ambil ujung je. So, kita ambil ujung yang kena. So, yang titik ujung dia. So, kita ambil garisan dia adalah ini. Dia tak kena sebab saya buat lakaran tak betul tau. So kamu jangan ni lah aspek dia tu. So kita ambil yang di ujung. Tapi kalau kamu buat upload guna pembaris, make sure yang petak yang ni kena So kalau tak nak tulis, pastikan tak payah tulis lah. So saya buat ni tak kena pula. So kalau tak kena, kita padam je lah. Kalau kena, kita biarkan. Sebab yang penting kelas untuk modulus, titik mana yang penting? Itu baru saya nak sebut. Okay, sebab Hanan dah beritahu. So, untuk modulus, titik yang penting adalah titik yang awal. Okay, ingat titik yang awal dan ujung. Serta titik pantulan dia yang tengah. So, titik pantulan dia yang mana? Sifar. So, titik pantulan, titik hujung, titik hujung. 3 poin tu yang penting untuk apa? Untuk modulus. Jadi titik lain tak nak lukis pun tak ada masalah. Macam tadi, saya tunjukkan untuk semua titik. Sebab saya takut ada yang tak mahir nak buat 3 titik tu. So, kamu buat je semua titik. Gunakan pembaris, ukur betul-betul dia punya jarak tu sama. So, nanti kamu akan dapat straight line cantik. Tapi kalau rasa takut salah, so ambil 3 poin titik tu. Yang macam tadi saya beritahu. Sebab apa saya suruh buat table ni? Okay, kalau kamu terus buat yang macam tadi 3 titik, macam Hanan beritahu tu, kalau kebetulan macam ni betul sebab semua nombor Y dia berbeza. Tapi kalau tiba-tiba kamu dapat yang sama macam ni, yang tu bahaya. Sebab tu kalau boleh buat je dulu semua table. Lepas tu tengok titik mana yang kita nak ambil. So kalau kita nampak yang mana kita nak ambil. Saya salah tanda buat dah. Ni salah tanda. Salah. Dia kena yang pantulan dekat bawah. So yang pantulan dekat bawah dia adalah 2-2. Betul ke 2-2? Salah, saya tertinggal. Kosong. Y dia kosong. Tu. Excited sangat kan nak pantul. Ini.
Okay, so dia ada Y kosong So Y kosong X dia berapa? Betul yang Anan beritahu So kalau kita tengok sini kita tak ada kosong. So kosong tu dekat mana kelas? So kosong tu antara dekat tengah sini. Jadi berapakah Y kosong? So kita boleh ambil 10 tolak 6X samakan dengan sifar. So kita dapat X tu adalah 10/6. Jadi kita dapat berapa 10/6? 5/3. So maknanya pantulan dia yang ni saya tertinggal Sorry, sorry, sorry. Excited sangat saya pantulkan dia. Okay. Dia ada lagi satu. Dia terus ke sini. So lagi satu adalah 5/3 dekat sini. So dia mesti ada 3 point lah. So dekat sini pantulan dia. Okay, boleh tak? Okay, mesti padam balik. Takut ada yang confuse. Okay, saya tulis note kat sini kejap. Okay, so note dia yang pertama saya tulis. Titik pertama untuk modulus yang penting. Yang kedua titik akhir. Okay, yang ketiga Y sama dengan sifar. Okay, 3 point tu Okay, tapi kenapa kena buat table? Sebab kita nak tengok ni. Jadi kita buat table tadi. So bila buat table, kita dapat dia tergantung dekat 2 dengan 2 sini. So kalau kamu terus sambung sini, dia jadi salah lah. So kena ada satu lagi point dekat bawah. Sebab apa kelas? Garisan lurus, kita dapat bila kamu garis, dia dapat lurus macam ni tau. So bila lurus, kita pantulkan dia akan berlipat dekat positif sini. So ini je yang pantul. So sebab tu tadi yang ni salah. So dia pantul dekat paksi Y sama dengan sifar. Okay, jelas Ke saya salah bahagi? 10/6. Ke saya salah kira ni kelas? Satu. Saya salah tanda. Itulah dia excited sangat. 1/6. So dia dekat sini. 1/5/3. Itulah dia. Terlampau excited tu saya kata jangan excited bila jawab exam. So ni garis ke sini. Dia pantul. Bila dah malam ni kan asyik tersilap je. Okay, sorry. Sorry. Kena buat betul-betul So ini saya pakai garis tu nampak dia lari sikit. Kamu kena guna pembaris. Sebab yang ni dia guna, saya tak guna pembaris. Jadi dia macam lari-lari sikit. Sorry Dayana, saya tersilap. Saya tersalah bahagi 5/3 tu saya ingat 2 point something tadi. Sepatutnya 1/6. Terlalu laju pula saya bagi. Okay, 2/3 tu dah 1/6 Tadi saya terbuat 2.67. Salah pula. Okay. So boleh? Okay. Tak apa. Kalau saya ada tersilap kira beritahu So kadang-kadang excited nak congak kan. So bila excited tu yang kadang-kadang tersilap. So itu kamu kena alert. Okay. So settle Yang penting ingat 3 point. Titik pertama, titik akhir dengan Y sama dengan kosong. So kalau kamu buat table tadi yang macam kamu dapat tadi, table yang kita dah dapat tadi. So kalau kamu tengok dia tak ada pun nilai Y tu sifar tu berapa. Jadi apa yang kita nak kena buat, kamu kena kira lah cari nilai dia. So kena kira balik dengan betul. Okay. So ingat balik tadi kalau ada 2 point yang sama 2 dengan 2, so kena cari yang tengah. Sebab untuk yang last year punya kelas, nanti saya akan buat clone dia nanti. Dia punya modulus dia tak kena pada paksi Y equal to 0 tu. Dia tergantung dekat atas. Dia pantul dekat atas. Yang ni dia pantul dekat atas sikit. Jadi itu yang ramai yang murid tersilap kat situ. Sebab itu tadi saya teringat yang skema yang hari itu. So, saya tersalah pula. Okay? So boleh? Okay, jadi sekarang lepas dah siap, jangan stop baca soalan habis. Dia kata apa dia nak ni?
Nyatakan julat bagi Y. So Y, berapa julat dia? Saya nak tahu macam mana kamu baca julat. So bila julat, kita akan tengok daripada sini ke atas. Sebab dia nak paksi Y. So berapa? Okay. Okay, betul. So julat dia adalah daripada sifar sampai ke 16. So kita akan tulis Y dekat tengah sebab dia nak Y. Okay. Lepas tu dia mestilah besar atau sama dengan sifar. Sebab nampak tak? Dia touch dekat sini. Dan paling besar atau paling tinggi dia adalah dekat 16. So dia adalah 16. Jadi itu jawapan dia lah. Jangan tinggal kalau tidak terdapat full mark. So ini adalah julat. Okey, dah jelas belum yang modulus? Tadi ada tersilap. Okey, tak faham yang mana Anan? Okey, saya jawab yang Syahim punya dulu . Okey, julat dia boleh negatif, depends kepada soalan ataupun graf. Sebab yang ni adalah graf modulus. Jadi kita kena tengok pada graf tersebut, paling bawah nilai dia dekat mana. So kalau dia nak paksi Y, paling bawah dia adalah dekat sifar. So kita ambil sifar. Tapi sekiranya dia masuk kawasan negatif, tak ada masalah. Kita tengok depend pada soalan tersebut lah. So dia tak ada masalah negatif atau positif. Okay, boleh Syahim? Dia sama ada paksi Y boleh, paksi X pun boleh. Depends soalan. Okay, apa dia Anan? Anan nak tanya apa? Okay, so kalau tak ada, saya teruskan . Okay, boleh. Okay, sekarang kita bagi yang bentuk gambar rajah. Okay, ingat lagi tak nak baca? Jadi simbol tu simbol kurang atau sama dengan. Kalau guna simbol tu maksudnya Y akan kurang atau sama dengan sifar. Jadi kenapa tak guna besar sama dengan sifar? Yang mana Yang ni yang saya buat ni. Betul lah ni. Besar sama dengan. Oh, Anan salah baca ni. Okay, ingat bila nak baca, dia baca daripada Y kan? Bukan daripada sifar dia baca daripada Y. So, saya baca daripada Y. Okay, simbol dia apa daripada Y? Besar sama dengan, betul tak? So, kalau kita yang ni pula, kita baca daripada Y juga. So, dia adalah kecil sama dengan. Tak. Sebab tu tadi Kalisha sebagai kita tadi, yang ada soalan yang dia tak touch paksi X. Nanti saya bagi contoh minggu depan. Ada satu soalan tu, dia tak touch paksi X. Sebab tu kena buat yang garis nombor ni juga penting. Yang ni kebetulan dia touch, tak ada masalah. Nanti ada satu soalan tu dia tak touch. Nanti saya tunjuk minggu depan . Okay, faham Anan? Jelas Ingat kita nak baca, kita mesti baca daripada huruf. Bukan kita baca daripada nombor. So kalau kita baca dekat sini, kita akan sebut Y besar sama dengan sifar. Atau Y kecil sama dengan 16. Dia diapit dulu. Okay, boleh Yang lain okey jelas Okay, bagus juga soalan Anan tu So kadang-kadang ramai yang confusion tu Okay, bagus. So saya harap yang lain pun jelaslah cara nak baca. Okay, jadi sekarang kita tengok dekat sini. Ingat lagi tak macam mana nak tulis? Apa function yang kamu dapat kat sini? So, kita ingat kita kena jalan daripada awal So, kita jalan daripada depan. So, saya jalan daripada depan, saya jumpa function apa ni? Fx. So, kita tulis dulu. Fx sama dengan apa? X per 2. Okay, settle. Okay, lagi satu function. Saya nak tanya kamu, apa function satu lagi? Okay, Anan dapat fx, x per 2, g fx, 4x tambah 3. Okay. So, betul ke tidak? Ada lagi tak function lain? Okay, kadang-kadang ada yang excited dia terus tulis gx. Salah Okay, kamu ingat, first function kita dah tulis, kita lalu daripada awal. Okay. Second function mesti start daripada awal juga, lepas tu dia sambung jalan. Apa-apa mesti start daripada awal. Jadi, first kita nampak fx, lepas tu kita jalan, kita nampak G. G letak kat depan. Kalau jalan lagi, depan lagi, depan lah. Sampai seterusnya. Okay. So, dia dapat apa? 4x tambah 3.
So ingat kelas, bila keluar soalan melibatkan gambar rajah, jawab dulu berdasarkan gambar rajah anak panah yang dia bagi ni. Isi dulu function. Okey, bagus. Diana pun dapat sama same. Okey. Lepas dah tulis semua tu, baru kita tengok apa soalan nak. Okey, so soalan nak, tentukan GX. Okey, dia nak function GX. Okey, bila dia nak function GX, kamu tengok equation 1 dengan 2, yang mana ada huruf G? Persamaan nombor 2. Okey. So ingat lagi tak apa kita nak buat kalau persamaan nombor 2? Kita akan ambil persamaan nombor 2. Kita akan grupkan yang ni. Belakang. Pandai. Let Y Okay, apa maksud let Y adalah, okay, bila kita grupkan yang belakang, kita tengok dalam ni. Dalam yang saya bracketkan tu, dia adalah huruf F. Okay, soalan nak huruf G. So, dia tak sama. Faham yang maksud dia? So, dia tak sama huruf. Kalau dalam kurungan tu huruf G, soalan nak G, so kita terus je ganti. Okay, tapi dekat sini bila nampak je, ini F, ini G, tak sama. So, kita kena buat 2 step. Yang pertama, kita kena buat inverse. Okay, so kita tengok. Ini adalah F, so kita kena cari F inverse. Kalau dia adalah H, H inverse. Tengok pada soalan tu Okay, yang kedua, apa kita nak buat? Subkan dia. Sub dalam X. Okay, boleh? Sub dalam X. Okay, so apa dia? First, kita nak buat cari inverse. Okay, berapa ramai yang lupa inverse? Kalau lupa, saya boleh terangkan satu-satu. Okay, ni saya salin So, fx dia adalah x per 2. Okay, lupa Okay, tak apa. Saya tunjuk. Okay, first bila kita nak buat, kita gantikan let y kan. So, kita terus gantikan je. Kita ambil function ni kelas. X ni kita gantikan dengan y. Kita salin je dulu. Y sama dengan, y per 2. Okay, lepas tu samakan x. Tak kisah apa-apa function. Okay, contoh kalau saya bagi kat sini. Okey, sama dengan 2x tambah 4. Contoh Okey, so saya kata, okey, saya nak inverse dia. Jadi apa-apa mesti gantikan dengan y. Saya kata tadi. So ganti je dengan y. So ujung dia mestilah samakan dengan x. Okey, kalau bawah ni ada huruf x. So bawah ni pun gantikan dengan huruf y. Tapi hujung dia tetap sama dengan x. Faham Untuk cari inverse. Lepas tu nanti baru kita pindah-pindahkan dia. Okey. So, lepas dah tu, kita akan pindahkan dia sebab kita nak huruf Y sahaja. So, kita pindahkanlah yang mana kita tak nak. So, kita dapatlah Y sama dengan 2X. Okey, so bila dah sampai sini, kita kena buat apa? Kita kena tulis F inverse. Siapa yang tak tulis F inverse ni, salah. So, dia kena tulis macam tu. Tak boleh biarkan dalam Y, salah. Okey, so dah settle dah sampai sini. Okay, boleh? Okay, good, Kalisha. Okay, lepas dia dapat F inverse, step kedua dia kata sub dalam X. Okay, so apa maksud subkan dalam X? Kita salin balik G. Ni saya salin kat bawah ni so itu atas sangat. So saya salin kat bawah ni. Sama dengan 4X tambah 3 per 3. Okay, jadi bila kita nak sub dalam X, inilah dia. Dia kena sub dalam GF tau. So, cara dia, kita sub je dulu. Ni jangan tulis apa-apa kita sub je dulu. 4, X tu adalah 2X. Okay, boleh sampai sini? Okay, ada yang dah dapat. Okay. So, yang dekat depan ni kelas, apa yang kamu nak letak? Okay, soalan nak GX. So, kita terus je lah letak GX. Ada yang belajar, dia letak F inverse. So, cikgu saya letak F inverse ni boleh tak? Okay, tak ada masalah kamu nak letak F inverse. Tapi, dia jadi salah bila kamu tak letak bracket. Faham tak? So, kalau kamu tak letak bracket kat F inverse tu, macam saya buat, salah. Jadi, kalau nak selamat,
Apa kita nak buat? Tak payahlah buat macam tu. Terus je sub. Lepas tu, terus je letak GX. Lepas tu terus je tekanlah kalkulator ataupun kira lah dulu. 8 darab 2X adalah 8, sorry. 4 darab 2X adalah 8X tambah 3 per 3. Macam mana boleh dapat 8X? Saya rasa tak boleh kecilkan dah. Hanan, macam mana dapat 8X? Dia ada tambah 3 per 3 kan? Sebab apa yang belakang ni kita tak boleh hilangkan dia Sebab dia adalah per. Tak boleh. Kalau kita nak hilangkan dia, dia akan jadi macam ni. Sebab nampak tak? Dia semuanya per. So, kalau kita asingkan dia, okay, saya asingkan dia, dia jadi macam ni. 8X per 3 tambah 3 per 3. So, kalau saya mudahkan, saya hanya boleh mudahkan belakang. Tapi dia still ada apa? Dia still ada 1. So, jawapan dia menjadi 8X. Dengan 3 dia tak boleh. So, dia still ada tambah 1. Tak, dia mesti ada tambah 1. Faham Sebab yang ni dia mudahkan. So, 3 per 3, 1. Bukan 0. Okay, faham So, hati-hati kat sini. Jadi, kalau nak dia, sebab tu syarat dia, bila kita nak buat fraction class, kalau melibatkan 3 nombor, 3-3 tu dia kena sama nombor dia. Sebab dia sebenarnya dia separate macam ni. Faham rugi tau Anan. Kalau kamu dah buat cantik atas tu, tiba-tiba bawah tu kamu pergi buat final answer 8X. Jadi salah lah. Rugi. Okay, so yang lain dapat tak sama dengan saya? 8X tambah 3 per 3 atau 8X per 3 tambah 1. Sama je. Okay, so boleh tak saya proceed? Okay, saya tunggu dulu yang lain. Okay, kalau tak simplify, maknanya biar yang ni Syahim, yang saya petakkan tu. Yes, boleh. Tak ada masalah. Yang ni betul. Yang penting, yang ni kita dah tak boleh nak simplify dah sebab 8, 3, 3. Kita stop lah. Tapi kalau dia boleh kecilkan, kita kecilkan dulu. So, kalau tak boleh kecilkan 3, 3 nombor, kita stop di situ. Tak payah pecahkan macam ni, tak ada masalah. Cuma siapa yang rajin pecahkan tu je lah. Okay? Okay, so boleh saya teruskan? Boleh Okay, so kita naik. Okay, soalan nombor 3. Dia suruh tentukan sama ada fx dan gx ialah fungsi dan berikan justifikasi. Melibatkan soalan justifikasi. Justification So dia nak suruh kita tentukan sama ada dia adalah function or not. So apa kita dapat? Macam mana kita tentukan dia adalah fungsi? Kita kena buat apa? Yes, garis mencancang. Kalau kita nak buat yang songsangan, garis mengufuk. Okay, jadi untuk buat function yang ni, kita buat test garis mencancang. So, kita lukis dekat fx dulu. Okay, dia touch pada 1 point. So, dia apa? Vertical line test. Yes, vertical line test. So, kalau 1 point, apa maksud dia? So, dia adalah function. Tapi nanti saya beritahu macam mana nak buat ayat justification dia tu. Okay, so kalau gx, okay, kita garis dulu. So, nampak dia cross pada 2 points. Okay, jadi ayat dia, bukan. Jangan buat ayat dia hubungan one to one So, ayat dia adalah, okay, macam ni. Okay, fx is a function. Okay, saya buat semai dulu So, kalau siapa bahasa Inggeris, kamu buat je dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah fx adalah fungsi. Ini ayat yang betul sebab nanti kamu takut salah tulis justification. Kerana ujian mencancang, ujian garis mencancang memotong. Dia kena ada perkataan memotong. Kalau tu cross ke macam tu tak kisahlah. Dia kena ada perkataan tu. At 1 point. Kalau bahasa Inggeris kena ada at 1 point. Kalau ni terus dia pada 1 titik. Habis.
Dia kena jelas ada tulis pada satu titik. One point dengan titik ni yang penting. Satu. Okay. So kita tulis fx adalah fungsi kerana ujian garis mencancang memotong pada satu titik. So kalau bahasa Inggeris pun kamu boleh buatlah fx is a function because vertical line test tu cross at one point. So itu je. So kalau gx, apa ayat dia? So cuba kamu try buat. Ha. Dia bukan fungsi kan? Sebab dia memotong. Macam mana nak buat ayat dia? Bukan fungsi. Ujian garis mencancang. Saya dah tahu macam mana ayat dia. Ayat dia kena hati-hati tau. Saya dah agak dah. Okey. Sebab tadi saya sebut kalau fungsi satu titik kan. Jadi bila ni kamu letak dua titik. Okay, kalau tiga titik macam mana? Ha. So dia kena hati-hati yang tu. Okay. Ayat dia, dia bukan fungsi kerana ujian garis mencancang memotong lebih. Itu ada perkataan dia. Okay. Mencancang memotong. Syarat dia just potong one point. Jadi kalau dia lebih daripada satu, bukan fungsi dia lah. So memotong lebih. Ada perkataan dia more. Kalau bahasa itu more than one point. So lebih daripada satu titik. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu tadi saya sengaja bagi yang atas tu saya titik beratkan satu titik. So selalunya memang student akan letak memotong lebih, memotong dua titik, memotong tiga titik. Salah Sebab apa? Dia tak ada pun istilah dalam buku teks yang kata dia bukan fungsi kalau dia potong dua titik, tiga titik. Tak. Dia just kata dia lebih daripada satu titik, dia memotong, so dia bukan fungsi. Sebabnya syarat dia mesti satu titik je. So ingat ayat penting salah je kamu buat penerangan ayat jadi silap. So ni so more than one point tak boleh lah. So jelas dapat. Nampak senang kan? Tapi selalunya hilang markah sebab apa? Dekat justification tu kamu kurang jelas untuk buat penulisan. Okey, boleh saya teruskan? Ha. Okey, boleh? Yang lain boleh Okey, so kita teruskan. Okey, kita dah masuk kepada algebra. So, ini adalah fungsi, ini adalah system of equation. So, melibatkan non-linear dan linear. Saya harap kamu ingat so kita baru je belajar. Okay, jadi ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so ingat bila dapat macam ni, kita pilih persamaan mana yang kita nak jadikan perkara rumus. Kita ambil persamaan pertama. Saya terus tulis sebab nak cepat takut tak sempat. Antara huruf X dengan Y, yang nak jadikan dia perkara rumus adalah huruf Y. Jadi kita dapat 7 minus 4X. Okay, boleh sampai sini? So, saya pindahkan 4X tu ke sebelah sana, saya nak Y sahaja. Okay, lepas kita dah dapat Y, ini dinamakan sebagai perkara rumus lah Y kat depan. Okay. So, kita nak buat apa? Kita subkan dalam equation number 2. So, saya ambil equation 2. So, 1 minus okay, Y kuasa 2, Y square equal 4X. X minus 7 minus 4X. Okay, boleh sampai sini? Okay, saya tengok. Yes, ni ganti hapus. Betul. Yes, yang ni kita buat penggantian. Kalau buat penghapusan boleh, tapi nanti kamu pening sebab dia ada melibatkan kuasa. So, kalau guna yang ni, selalunya kita guna penggantian. Okay? Okay, so kat sini adalah 7 minus 4X. Okay, cuba buat. Siapa yang dah dapat, kita try buat dulu. Kita tengok jawapan dia nanti. Okay, so ingat lagi tak kalau kuasa 2 ni kita guna konsep kudaku. So, kita gariskan. Kudaku. So, depan dia ingat ini adalah minus. So, make sure bracket tu jangan hilang. Selagi kamu tak darabkan minus tu masuk dalam bracket. Sebab yang ni yang nak selesaikan adalah dalam bracket. So, yang ni kena hati-hati. So, ni 49 and then minus. So, 7 darab dengan 4, darabkan dengan 2. So, dapat berapa? 7 dan 8.
Okey. So 56X. Okey, so belakang dia adalah negatif 4X square tau. So negatif negatif positif. So 4X square dapat berapa? Okey, good. Tertinggal X square. Okey, good. Okey, so dah dapat macam ni. So kita buat yang belakang pula. So 4X. Okay, yang belakang ni nak settlekan dalam kurungan pun boleh, tak ada masalah. So, settlekan dulu. So, yang ni dah nak masuk, yang ni dah nak masuk. Okay, dia jadi 7. Okay, X negatif-negatif positif. So, positif 5X. Okay, settle eh? Okay, so kita baru dah nak masuk. 1 minus 49 plus 56 minus 16X square. And then equal 28x plus 20. Okay, so lepas tu bila nampak je square, automatically kita tahu dia adalah quadratic function. So bila quadratic function, apa kita nak buat? Ataupun quadratic equation. So kita kena buat equal to 0. So pindahkan semualah, dapatkan 0. Okay, disebabkan x square dekat sini adalah nilai dia besar. So semua pindah sebelah sini 7x. Step 1. Yang dapat y 7 tolak 4x ni ke? Kenapa tak 7x? Oh, kenapa tak 7x? Okey. Kelas, nampak tak ada tanda negatif dekat depan kurungan tu? Oh, saya tak letak negatif. Sorry. Betul lah, dia negatif. Negatif 7. Lepas tu, negatif dengan negatif positif 5x. Okey, kenapa bukan negatif 7x? Okey, tengok saya keluarkan ya. X minus 7 minus 4x. Okey, kalau yang ni darab sini, dia tak boleh ada tanda sempang. Maksudnya tengah-tengah tu tak boleh. Dia kalau dia terus rapat, dia darab. Okey, tapi sekarang dia ada tanda negatif. So, bila ada tanda negatif, maknanya yang paling rapat dengan kurungan ni adalah negatif. Jadi negatif ni yang kena darab masuk. Jadi dia akan dapat x minus 7 plus 4x. So jadi dekat sini dia adalah operasi tambah tolak. So dia dapat x tambah 4x 5x. Nah, sorry saya tertinggal negatif je kat sini. Okay, so saya tukar balik lah. Okay. So 5x kat depan tolak 7. Sebab saya nak dapatkan supaya kamu nampak lah. Tadi ada yang confuse kan. So, X tambah dengan 4X, 5X. So, negatif darab 7, negatif 7. Okay, boleh? Jelas Okay. So, atas tu. Okay, siapa lagi yang confused? Okay, yang tu je confused sebab yang 7X tu je. So, dah jelas Ah. So, ingat kalau ada beza ataupun ada apa-apa tanda di depan kurungan, tak boleh darab nombor yang depan tu. So, ingat yang ni yang darab masuk dulu. So, hilang kurungan dia jadi operasi tolak dan tambah. Okay, so tadi dia dapat negatif. Okay, ni negatif 28 lah. Dia dah nak masuk Okay, so boleh settle So positif 20x. Okay, jadi sekarang ni yang ni lebih besar. X kuasa 2 yang ni. Dia positif dia lebih besar. Yang ni negatif. So saya pindahkan ni semua sebelah sini. Sebab kita nak X square tu yang positif. Jadi senang kita pindahkan ikut yang besar lah. So kita dapat. Okay, saya tulis 20x. Saya tulis sini saya salin balik. 20x kuasa 2 tambah 16x kuasa 2. Okey. Tolak 28x. Okey, tolak 56x. Okey. So yang ni 1 tolak 49 dia jadi negatif 48. Negatif 48 pindah positif 48. Okey, boleh semua saya pindahkan macam tu? Okey. Jadi equal to 0, saya dah pindahkan semua ke belakang. Boleh tak saya, sepatutnya 0 tu dekat depan sini. Sebab semua saya pindah ke kanan. So saya tak nak tulis kat depan sebab nampak buruk. So saya letak 0 tu dekat belakang. So boleh lah Faham
Okey. Jadi kita settlekan, kita dapat ni 36 X square. So yang ni kita dapat 41, so negatif 84 X. So positif 40. Okey. So kelas, sampai sini ingat saya dah beritahu. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini 36, 84, 48, boleh tak kita kecilkan? Dia kena simplify dulu. So apa-apa kalau boleh buatkan tu boleh simplify, kita simplify. So sifir berapa? Okay, kalau nak senang, sebenarnya kalau nampak dia lagi besar atau nombor dia. Okay, tapi kalau nak senang, apa yang kita nak buat? Okay, kamu ambil dulu kalkulator. Okay, kita ambil dulu kalkulator. Okay, kita tekan dulu. Cari EQN. So, equation, kita ambil polynomials. So, 2. So, masukkan 36, negative 54, 48. Okay, so kita dapat nombor integer kan? Fraction yang integer. So, tak dapat perpuluhan. Okay, so cara dia, saya ajar tricky Okay, tinggalkan ruang satu ni. So, kita buat bawah ni. Bracket. So, kadang-kadang kita nak kecilkan, kita tak tahu kan. Sebab nanti banyak kali nak kecilkan. So, kita tinggalkan ruang dulu. Okay, buat bracket. Tulis dulu jawapan bawah dia. Okay, buat macam ni. Sebab ada huruf X. Kita letak X. Okay, jawapan yang pertama tadi kita dapat adalah 4/3. Jawapan yang kedua kita dapat adalah 1. Okay, so bila kamu masukkan kelas dekat sini, kita akan dapat X minus 4. Okay, over 3, 3 tu letak kat depan kan? Okay, so yang ni X minus 1. Okay, boleh sampai sini? Okay, sekarang kita tengok yang depan ni je. So, saya nak ajar kamu trik macam mana nak kecilkan dia. Okay, kalau kita darabkan yang ni, dapat berapa situ? 3X darab X. Kita dapat 3X square. Betul tak? Yang saya buat arrow warna kuning tu. Okay. Kamu tengok daripada 36, dia dapat 3. So, dia bahagi berapa kat situ? Yes. So, dia bagi 12 lah. So, kalau kita buat macam tadi, bagi 4, nanti dia jadi lambat banyak kali. So, kita buat macam tu. So, kamu tahu, oh, semua equation tu bagi 12. Jadi, kita tahu jawapan yang kita dapat dekat sini, kita bagikan 12. So, 3X kuasa 2 tolak. Okay, so 84 bagikan dengan 12. So, dapat berapa? Okay. Lepas tu 48 bagi 12. Yes, 4. So, sama dengan sifar. So, dah siap. So, maknanya kamu akan dapatlah markah penuh. Tak, ini untuk X Y belum cek lagi tau. Ini untuk yang ni. So, dapat markah penuh untuk yang atas tu lah. Sebab, kalau kamu buat bahagi 4, patut boleh kecil lagi. Kamu bahagi lagi 4 lah, bahagi 2. So, dia ambil masa. Jadi, cuba try. Bila kamu tengok macam ni, kamu tekan kalkulator. Kamu buat bracket tu bawah sikit. Lepas tu, kamu check yang dekat X tu je. So, kamu tahu dia akan bahagi berapa. So, semua tu bahagi dengan nombor dia. Okay, so sekarang dah dapat X. So, kita cari Y. Okay, so Y kita ambil Y ni 7 tolak 4X. So, Y sama dengan 7 tolak 4X. 4/3 lah. Okay, sama dengan. Okay, so ni Y sama dengan 7 tolak 4. Sorry. Betul lah 4. 1. So, ni 3. Okay, yang ni dapat berapa? Okay, jelas siapa yang confused beritahu So, 4/3. Okay, good. Okay, yang ni dia tak minta koordinat kan? So, kalau koordinat, kita biar je macam tu jawapan dia. Tapi sekiranya soalan tu kata nyatakan koordinat. So, kena buat dalam bracket koordinat XY tu yang macam ni. XY.
So kalau dia bukan koordinat, biarkan je lah, tak payah buat dalam bracket. Okay, boleh tak? Jelas tak? Okay, ada yang tengah buat ke? So saya tunggu dulu. Saya kecilkan sikit. Oops. Okay. Okay, kelas. Ada lagi satu formula kalau kita tak nak buat pemfaktoran. Apa lagi satu formula dia? Kalau ingat Okay, so boleh guna ni. Saya tulis kat tepi ni formula. Okay, kalau kamu macam, alamak cikgu, saya tak tahulah macam nak tekan kalkulator, so guna formula, yes. So, negatif B plus minus cert B square minus 4AC. Okay, divide to A. So, bila kita guna rumus ni kelas, kita tak perlu buat simplify. Kita tak payah. Kita boleh terus subkan value yang besar sebelum kecilkan. Tak ada masalah. So, kita boleh stop je sampai sini. So, kita masukkan je terus nilai. Negatif 84. Terus je masuk. Plus minus. So, negatif 84. Plus 2 tolak 4. A dia 36. Sekejap saya tunjuk lagi satu cara. Bahagi 2. A dia adalah 36. Okey, lepas tu, biar dah ganti formula, tak payah asingkan. Biar je macam tu. So, lepas tu kamu tekan je kalkulator macam tadi EQN tu. Terus je tulis jawapan, tak ada masalah. So, yang penting depan ni tulis huruf X lah. Okay, tulis huruf X. Sebab dia huruf X. Kalau Y, tulis huruf Y. So, kita dapat 4/3. So, boleh je terus buat macam ni. Tak ada masalah. Okay, sebab jawapan ni kita tekan dekat sini guna kalkulator. Yang ni untuk cukup syarat guna formula je. So, lepas tu still dapat Y yang sama lah. 5/3 dengan... Okay, boleh? Okay, so saya pergi lagi sikit. Bawah ni. Okay, saya ambil masa sikit lagi. Okay. So, sebelum tu kelas, okay, untuk siapa yang rasa nak dapat lagi banyak info pasal tips-tips untuk kamu nak menjawab exam dan SPM nanti, so boleh join kelas ni So apa-apa pertanyaan untuk join, kamu boleh tanya admin nanti. So boleh join dengan link yang dia dah bagi tadi dalam chat. Okay, so kita sambung sikit lagi Okay, soalan ni bila dia bagi macam ni, automatically kita tahu dia nak buat equation. So kamu kena ingat, saya pernah bagi tahu hari tu, kuantiti dengan kuantiti, duit dengan duit. Okay? Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata dia nak harga seunit. Okay, so dia dah bagi barang dekat situ. So kamu tengok, alamak, dia tak ada cakap apa-apa pun. Dia just bagi duit nak belanja je. Daniel, RM56. Ni RM sorry. Ni RM RM77. Ni RM RM83. So dia tak ada info lain. Tapi kita dapat dekat gambar rajah. So bila ada dekat gambar rajah kelas, ingat first kena claim dulu. Apa benda X, apa benda Y, apa benda Z. So kalau kamu terus buat persamaan X, Y, Z, kita tak tahu X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. So kamu claim dekat gambar rajah. Ni X, sini Y, sini adalah Z. Cukup satu ni dah tahu dah lah. Kalau nak buat semua, buatlah kalau semua rajin. Benda yang sama, kita letak huruf yang sama. Jadi dekat sini, oh ni tak ada pun melibatkan duit-duit apa, tak ada masalah. So, tapi sebab apa? Kat sini dia nak harga seunit. So, bila tak ada apa-apa info lain, kita guna info gambar rajah lah. So, dalam gambar rajah tu kita tahu X tambah Y tambah Z sama dengan 56. Okay, poin kosong-kosong tak payah letak pun tak apa Lepas tu, betul ke salah? Saya nak tanya lah sebelum saya habiskan. Betul ke saya buat X tambah Y tambah Z? Okay, kenapa salah? So, apa equation yang betul? 56 tu adalah harga. So, kamu kena kira kuantiti dia. So, X tu ada berapa? Ada 3. So, kena letak 3. Okay, Y dia ada berapa? Ada 2. Okay, so Z 1. So, barulah betul lah. Yes, pandai. Okay, jadi yang seterusnya ada 4X tambah
3Y tambah Z juga. So ini adalah 77. Okay, so yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, seterusnya, okay, bagus. So 6X tambah Y tambah, okay, bagus. Okay, untuk X, Y, Z, berapa ramai yang tak mahir nak selesaikan soalan ni? Okay, macam saya nampak kat sini, macam Hanan dia letak item ungu X, coklat Y, putih Z pun boleh, tak ada masalah. Kamu nak letak dia terus kat gambar raja pun boleh. Kalau dia bagi words, kena keluarkan macam Hanan buat Kalau dia bagi gambar raja, boleh lukis kat gambar raja tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dua-dua boleh. Okay, jadi sampai sini boleh tak nak selesaikan guna kaedah penggantian ataupun penghapusan? Okay, boleh tak? So, tahu tak nak simak jawapan guna kalkulator? So, saya stop sampai sini dulu. Okay, yang lain boleh tak sampai sini? So, nanti kita akan sambung minggu depan untuk ulang kaji lagi topik yang kita dah belajar lah untuk pertengahan tahun. Okay, boleh? Yes, persamaan Zubaidah. Ini persamaan yang melibatkan X, Y, Z. Kamu boleh guna penghapusan ataupun penggantian. Okey, so semua dapat boleh, tak ada masalah. Okey. So, saya tinggalkan dekat sini untuk soalan ni. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi kertas yang sama. Tapi saya akan standby lagi lah untuk set soalan baru. Sekiranya habis, kita boleh set soalan baru. Okey. So, saya nak kamu try jawab yang ni kelas. Lepas tu yang ni kita try buat dulu kat rumah. Nanti minggu depan kita boleh try semak jawapan dengan saya. Lepas tu nombor indeks ni. Okey, so minggu depan kita boleh bincangkan lah. Dan juga penyelesaian segitiga. Tapi jangan risau. Kalau tak tahu, tak sempat, minggu depan saya akan terangkan balik benda ni. Okey, boleh? Matrix. Oh, okey, 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 okey. Tiba-tiba saya ni. Okey, matrix tu untuk topik apa? Nmaths ke maths? Ha. Dia dalam matematik kan? So tak boleh. Apa-apa benda yang kamu belajar dalam matematik, kamu tak boleh apply dalam Nmaths. Bukan tak boleh apply. Dia kena guna konsep Nmaths. Sebab apa matrix tu adalah konsep maths. So tak boleh. Dia kena gunakan konsep Nmaths. Sebab Nmaths ni dia lebih advance daripada matematik. So bila kamu guna dia punya matematik tu untuk buat matrix, so kamu dah reduce dia punya orang panggil adventure untuk Nmaths tu. So tak boleh. Oh, tak, 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 tak. Yang kamu belajar matrix ni adalah maths biasa. Nanti dia ada ekstrim yang ada elimination row, ada itu nanti lagi detail lah. Itu baru dia melibatkan Nmaths. Kalau kamu dah further lepas SPM nanti. Itu baru ada kaitan dengan Nmaths. Untuk matrix yang tu. Yang matrix yang ni tak. Okay, boleh? Sebab yang tu ada banyak. Matrix ada banyak. So, untuk yang setakat ni, saya stop dulu sampai sini. Jadi, sebab dia ikut dalam silibus tau sebenarnya. Okay, dalam silibus kamu, matrix tu adalah dalam matematik. So, dalam Nmaths tak ada silibus matrix. So, kita tak boleh apply matrix tu dalam Nmaths. Tapi nanti bila kamu dah habis SPM, kamu akan belajar lebih lagi. So, dia akan combine dengan Nmaths dengan Maths tu adalah benda yang sama. Cuma masa sekolah ni dia asingkan. Okay. So, kalau tak ada apa, saya stop sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita sambung lagi yang ni. Kita ulang kaji lagi. So, saya harapkan siapa yang dah start nak jawab exam tu, good luck dan all the best untuk kamu PPT. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Okay, bye.